Selamat sejahtera dan selamat datang ke program siasatan khas kami, Dato' Harun Idris 1975, mencemarkan integriti negara. Hari ini kami akan mengimbas kembali kes yang mengoncang dunia politik Malaysia dan memberi impak mendalam kepada sistem pemerintahan. Kes ini berlaku 40 tahun lalu, namun relevansinya masih terasa hingga kini. Ia melibatkan Dato' Harun Idris, Menteri Besar Selangor yang berkuasa dan dihormati pada ketika itu. Kami akan menyelami bagaimana skandal ini terbongkar, kesannya dan bagaimana ia membentuk politik negara. Betul Kak Tiga, pada masa itu Harun Idris bukan sahaja Menteri Besar tetapi seorang pemimpin yang dihormati. Namun sebuah skandal yang membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa akhirnya mencemarkan namanya dan menggugat kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Pada tahun 1975, beliau didakwa terlibat dalam kes rasuah besar yang melibatkan penyelewangan dana awam. Memang lawannya, walaupun dihormati, kejadian ini menunjukkan bahawa tiada sikap kebal dari rasuah. Harun yang dulu dipuji kerana kepimpinannya, kini terjerat dalam skandal yang mencemarkan integriti kerajaan dan merosakkan kepercayaan rakyat. Pada tahun 1975, beliau ditangkap selepas terbongkarnya penyalahgunaan wang dan projek kerajaan yang menonjolkan kelemahan sistem pentadbiran negara pada masa itu. Skandal ini bukan sahaja memberi kesan kepada Harun, tetapi juga menggoncang sistem politik Malaysia. Ia menjadi titik perubahan kerana selepas kes ini, banyak reformasi dilakukan untuk memperbaiki sistem pentadbiran dan mencegah kejadian serupa. Dalam segmen ini, kami akan membawa anda melalui perjalanan kontroversial kes ini dari permulaan hingga kesannya terhadap politik negara. Untuk mengkaji lebih mendalam mengenai sejarah dan latar belakang skandal ini, kami telah menjemput seorang sejarawan yang berpengalaman iaitu Ramya yang akan memberikan pandangan lebih mendalam mengenai peristiwa ini. Ramya, bolehkah anda kongsikan dengan kami bagaimana kes dilihat dalam konteks politik Malaysia pada masa itu? Terima kasih lawannya. Pada tahun 1975, Malaysia berkembang dari segi ekonomi, tetapi pada masa yang sama, negara juga menghadapi masalah yang sangat besar dalam pengurusan politik dan pentadbiran. Kes ini sangat penting kerana ia melibatkan seorang pemimpin yang sangat besar dalam politik negara yang bukan hanya memegang jawatan Menteri Besar Selangor tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting dalam Parti Perikatan yang ketika itu merupakan parti yang memerintah. Harun Idris dianggap sebagai seorang pemimpin berjaya kerana beliau termasuk pelbagai kemajuan ke Selangor. Namun, kes ini menunjukkan betapa bahayanya apabila seorang pemimpin diberi terlalu banyak kuasa tanpa pengawasan yang cukup. Jadi, skandal ini bukan sahaja melibatkan seorang individu tetapi juga menunjukkan bahawa ada masalah yang besar dalam sistem pentadbiran negara pada masa itu. Betul, pada masa itu kuasa yang dimiliki oleh pemimpin seperti Harun Idris sangat besar. Selangor adalah negeri yang kaya dengan hasil dan menjadi punca ekonomi negara. Dengan kuasa besar itu, beliau mengawal banyak projek kerajaan, pengurusan tanah dan keputusan yang penting mempengaruhi ekonomi negeri. Namun, kelemahan utama pada masa itu adalah ketulusan dan sistem pengawasan yang lemah mengawal penyalahgunaan kuasa. Tiada sistem yang cukup kuat untuk memastikan bahawa pemimpin-pemimpin mematuhi etika yang tinggi dalam menjalankan tugasan mereka. Sehingga membuka mata banyak pihak tentang pentingnya memperbaiki sistem pengawasan dan ketulusan dalam pemerintahan. Jadi, kes ini menunjukkan bahawa tanpa pengawasan yang ketat, penyalahgunaan kuasa boleh berlaku walaupun di kalangan pemimpin yang kelihatan berintegriti pada mulanya. Ya, betul sekali. Kes ini mengajar kita, walaupun seseorang pemimpin kelihatan berjaya dan dihormati, tiada seorang boleh terlepas dari godaan rasuah dan penyalahgunaan kuasa jika tidak ada sistem yang baik untuk memantau dan memastikan pemimpin itu bertanggungjawab. Selain itu, kes ini juga memberi gambaran bahawa apabila diberikan tanpa kawalan, ia boleh menyebabkan salah guna kuasa yang merugikan negara dan rakyat. Terima kasih Ramya atas pencerahan yang sangat berguna ini. Memang jelas bahawa kes ini memberikan banyak pengajaran pentingnya mengenai ketulusan dalam pemerintahan dan penguasaan yang lebih ketat terhadap pemimpin. Kes ini diketahui apabila beberapa pihak menyedari masalah dalam urus niaga melibatkan Dato' Harun Idris. Kini kami bersama Kishore,
pegawai SPRM yang terlibat dalam siasatan ini untuk berkongsi lebih lanjut bagaimana skandal ini diketahui dan tindakan yang diambil. Kishore, bolehkah anda ceritakan bagaimana siasatan ini bermula? Terima kasih Kak Tika. Siasatan terhadap Dato' Harun bermula apabila menerima laporan mengenai transaksi dicurigakan beberapa projek kerajaan yang melibat orang tengah rapat dengan beliau. Kami menyiasat dokumen kewangan dan rekod pengurusan tanah kerajaan Selangor dan memenuhi beberapa perkara aneh serta mengesan penyalahgunaan wang kerajaan untuk kepentingan peribadi Harun Idris. Dan manakah pihak berkuasa mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendakwa beliau? Kami memenuhi bukti transaksi pembelian tanah melalui orang tengah yang rapat dengan Harun serta bukti kewangan menunjukkan wang kerajaan menggunakan untuk projek peribadi. Selain itu, terdapat dokumen yang membuktikan kerajaan disalurkan kepada syarikat berkaitan beliau. Bukti ini membolehkan kami mendakwa atas rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Walaupun beliau berpengaruh, siasatan tetap berjaya dijalankan? Betul. Pada awalnya sukar kerana tekanan politik yang kuat. Tetapi, dengan kerjasama pelbagai pihak dan penyiasatan teliti, kami berjaya mengumpulkan bukti yang kukuh. Prinsip keadilan tetap menjadi keutamaan kami. Terima kasih Kishore, jelas sekali keadilan dapat ditegakkan walaupun berdepan cabaran besar. Sekarang mari kita bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan kes ini berlaku. Kami bersama Tirish, seorang penganalisis politik yang mengulas lebih lanjut mengenai punca rasuah dalam kes ini. Tirish, menurut pandangan anda, apakah faktor utama yang menyebabkan seorang pemimpin seperti Harun Idris terjabat dalam kes rasuah ini? Faktor utama adalah kuasa yang tidak terkawal. Sebagai Menteri Besar, Harun mempunyai kawalan besar dalam pentadbiran negeri, termasuk pengurusan kewangan dan tanah. Tanpa pengawasan yang betul, kuasa ini memberi ruang untuk penyalahgunaan. Selain itu, budaya proism atau hubungan rapat antara pemimpin dan golongan tertentu memboleh mereka dapat kontrak atau peluang perniagaan tanpa melalui proses yang adil. Ini adalah masalah sistemik yang berlaku pada masa itu dan menyumbang kepada perluasannya rasuah. Jadi kuasa yang terlalu besar dan sistem yang lemah boleh menyebabkan berlakunya penyalahgunaan kuasa. Apakah faktor lain yang akan menyumbang kepada rasuah dalam kes ini? Selain masalah kuasa, ketulusan dalam pengurusan kewangan kerajaan juga penting. Pada waktu itu, kerajaan tidak mempunyai sistem yang cekap untuk mengawal aliran wang dan projek-projek kerajaan. Ini memberi peluang kepada pemimpin seperti Harun untuk menggunakan dana awam untuk kepentingan peribadi tanpa dikesan. Kekurangan pengawasan yang teliti membuka ruang untuk amalan rasuah berlakunya. Terima kasih Tirish atas pencerahan yang sangat bernilai mengenai faktor-faktor penyebab rasuah ini. Skandal ini memberi kesan besar kepada Dato' Harun Idris dan sistem politik negara. Kini kami bersama Tibagar untuk membincangkan impak kes ini pada politik Malaysia dan pengajaran yang boleh diambil. Kes ini memberi kesan yang sangat besar, terutama dalam membentuk semula kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Pada masa itu, banyak orang mula meragui integriti dan ketulusan kerajaan. Kes ini juga memberi kesan buruk kepada imej Malaysia di peringkat antarabangsa kerana ia juga menunjukkan bahawa sistem pemerintahan negara yang mempunyai kekurangan boleh menyebabkan berlakunya penyalahgunaan kuasa. Namun, ia juga membawa perubahan kepada sistem politik kita. Lepas skandal itu, kerajaan mula memperkenalkan beberapa reformasi penting untuk memperbaiki ketulusan dan integriti dalam pemerintahan. Pengajaran terbesar kes ini ialah pentingnya memastikan pentadbiran negara bebas rasuah. Rakyat perlu tahu pemimpin bertanggungjawab terhadap setiap tindakan mereka. Betul. Pengajaran yang paling utama adalah kita perlu menguatkan mekanisme pengawasan dan memastikan sistem pengurusan kewangan yang telus. Kita juga perlu memastikan bahawa tiada pemimpin yang terlalu berkuasa tanpa pengawasan yang betul. Terima kasih Tibagar kerana memberi pandangan yang sangat bernilai tentang kesan dan pengajaran daripada skandal ini. Sekarang kita bersama Divinesh, seorang pakar analisis politik untuk membincangkan relevansi kes ini pada masa kini. Divinesh, mengapakah kes ini masih dianggap relevan walaupun ia berlaku lebih 40 tahun yang lalu? Kes ini masih sangat relevan kerana meningkatkan kita tentang bahaya besar yang timbul akibat penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Walaupun negara kita telah melalui banyak perubahan dan pembaruan, rasuah masih menjadi masalah yang berterusan. Kes ini menunjukkan dengan jelas perkataan mudahnya, rasuah berlaku apabila tiada pengawas yang kuat dan apabila sistem pentadbiran yang lemah memberi peluang bagi pemimpin untuk salah gunakan kuasa mereka.
Rasuah bukan saja merosakkan individu tetapi juga merosakkan sistem kerajaan dan meruntuhkan kepercayaan rakyat terhadap integriti negara. Jadi walaupun kita telah melalui pelbagai perubahan, pengajaran dari kes ini masih sangat penting dan perlu diambil kira oleh semua pihak, terutamanya pemimpin dan rakyat. Betul ke tidak? Pengajaran dari kes ini masih relevan kerana meningkatkan kita untuk sentiasa berhati-hati dan memastikan sistem yang ada terus diperbaiki. Tanpa pengawasan yang baik, rasuah dan pelayargunakan kuasa akan sentiasa ada dan ia akan merosakkan masyarakat secara keseluruhan. Kes ini memberi gambaran jelas tentang betapa buruknya akibat rasuah dan betapa pentingnya untuk menegakkan integriti dalam sistem pentadbiran negara. Kita perlu terus memperbaiki undang-undang, mengukur sistem pengawasan dan mengubah budaya politik untuk mengelakkan kejadian serupa pada masa hadapan. Jadi, dia bukan hanya tentang mengambil kejadian di masa lalu, tetapi juga tentang mengambil langkah-langkah konkret untuk mengelakkan kejadian yang sama daripada berulang. Ini adalah satu peringkatan penting bagi kita semua. Ya, tepat sekali. Apa yang berlaku pada masa lalu adalah satu pengajaran besar yang perlu menjadi asas untuk perubahan. Itu memastikan bahawa negara kita tidak hanya bebas daripada rasuah tetapi juga mempunyai sistem yang kukuh dan berintegriti. Terima kasih dunia kerana berkongsi pandangan yang sangat mendalam dan berharga. Semoga dengan pengajaran yang kita peroleh dari kes ini, kita semua dapat berusaha untuk memperbaiki sistem negara dan menjadikan Malaysia bebas daripada rasuah. Kes rasuah yang melibatkan Dato' Harun Idris merupakan satu pengajaran besar kepada kita semua. Kejatuhan beliau membuktikan bahawa tiada siapa yang kebal daripada penyalahgunaan kuasa dan rasuah, walaupun pada mulanya mereka dianggap pemimpin yang berjaya. Seperti pepatah, seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Kita sebagai rakyat perlu memastikan pemimpin kita memberi contoh yang baik dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan mereka. Betul Kak Tiga? Kes ni memberikan kita pengajaran penting tentang ketulusan, pengawasan dan berintegriti. Sebagai masyarakat yang maju, kita tidak boleh membiarkan rasuah berleluas. Kita harus berpegang kepada prinsip keadilan. Seperti pepatah bagai awal dengan tebing, kita semua perlu berganding bahu untuk memastikan negara kita bebas daripada rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Kesimpulannya, biar putih tulang jangan putih mata, kita harus terus berusaha untuk memastikan ketelusan dalam pemerintahan agar generasi akan datang dapat menikmati sebuah negara bebas daripada rasuah. Terima kasih kerana mengikuti program khas kami mengenai kes rasuah Dato' Harun Idris. Kami berharap anda mendapat banyak pengajaran daripada peristiwa ini. Sampai jumpa lagi di episod lain. Sekian, terima kasih.